And that saved my leg. Cellulitis saya kena sampai muntah dan cirit selama 10 hari di hospital. Keadaan saya tak berubah. Kuman kaki saya ni, cellulitis saya ni langsung tak turun, tapi dia menjadi lebih buruk. Dan keadaan kaki saya memburuk. Doktor pun dah 10 hari tu, dia orang pun dah datang, dia orang panggil ortopedik buat x-ray, nampak ada infection pada bone kat kaki. So dia orang kata the only way is do operation, tengok sampai mana kesan dia makan tu. Dan mungkin dia orang akan buat amputation lah. So I was scheduled to do operation esok ni lah, I mean the next day lah. Saya makan 2 secek sebelum tidur, dan selama saya duduk hospital, that is the day I boleh tidur sampai pukul 5.30 pagi. Mereka datang, nurse datang kajut saya untuk ambil my blood glucose test lah. So masa tu nurse cakap, Cik Rashid, tolong minum jus cepat sikit, you are going hypo, your reading is 3.7. Dah turun. So dia dah buat 2 kali pun 3.7. So saya minum jus, bring back to 5 point something. Doktor datang cakap, Rashid, you punya kuman cellulitis ni hari ni dia turun for the first time after 10 hari. And that saved my leg. Selamatkan kaki saya daripada kena amputation. Dan doktor cakap, okay, lepas ni you pergi buat scan. Confirm by scan doktor, dia cakap there's no infection, there's no collection in my leg. My legs are just edema and cellulitis. So saya realise the last thing saya buat adalah saya makan Shirito 2. Pagi tu pun saya continue Shirito, and sampai sekarang saya makan Shirito. Alhamdulillah kaki saya baik dalam 4 hari lepas tu. Kesan dia. Tapi dah elok dah clear dah.